untuk makluman, di Majlis Bandaraya Alustar memiliki hampir 12,827 petak tempat letak kereta, yang mana 11,586 merupakan tempat letak kereta terbuka ataupun on street yang berada di bahu-bahu jalan di seluruh kawasan tadbiran Majlis Bandaraya Alustar. Dan selain daripada itu, kita juga ada 1,023 petak tempat letak kereta tertutup ataupun enclosed, yang mana yang diuruskan oleh Majlis Bandaraya Alustar lah, seperti di bangunan UTC Kedah, di dataran Medan Tunku, di Komplek Kancut, di Star Parade. Selain daripada itu juga, kita ada lebih kurang 4,511 petak parking terkawal yang diuruskan oleh pihak swasta dalam radius 2 km yang masuk menggunakan palang automatik. Daripada statistik ini, di Bandaraya Alustar sendiri kita menyediakan hampir 17,000 petak parking untuk kemudahan orang awam, dan kebanyakan untuk petak parking Majlis Bandaraya Alustar semuanya pembayaran boleh dibuat melalui aplikasi Flexi Parking. Boleh muat turun di App Store ataupun di Google Play Store ataupun di Huawei Store lah. Aplikasi Flexi Parking adalah satu aplikasi yang kita guna pakai sudah hampir 3 tahun di Majlis Bandaraya Alustar bagi memudahkan kaedah pembayaran parking kepada seluruh penduduk dan juga seluruh pengunjung yang datang ke Bandaraya Alustar untuk menggunakan petak parking lah. Selain daripada itu juga, untuk makluman, kita juga mengenal pasti beberapa kawasan yang kita tengok pembayaran petak tempat letak kereta yang masih rendah. Maksudnya kebanyakan pengguna di kawasan-kawasan berkenaan masih belum menggunakan aplikasi Flexi Parking. Antara kawasan-kawasan yang kita tengok adalah di kawasan Taman Gunung Hijau, Pusat Perniagaan Taman Tandak Utama, Taman Jelatik, kawasan Pusat Perniagaan Pumpung, Pusat Perniagaan Syahab Utama, Taman Murai, Taman Enggang, Komplek Perniagaan Kota Tanah, dan juga di sekitar Pekan Kuala Kedah. Ini antara kawasan-kawasan yang kita kenal pasti. Kawasan-kawasan ini akan jadi tumpuan daripada anggota penguatkuasaan kita lah, yang untuk akan membuat semakan kaedah pembayaran di kawasan tersebut.